Okey, jom kita nak spot back Girls' Generation. Bos saya hidup zaman tu. Macam mana menari saya tak ingat lah. Cini. Macam zaman tu saya masih mumais lagi. Allahu Akbar. Rasa saya umur... Tak, saya sekolah rendah lagi rasanya. Form 1 kot. Saya rasa Form 1 1. lah. Saya kecil lagi, tentu saya dah darjah 3. Muda je Ya, kamu. tentu saya Yogi Butora lagi. Tentu zaman Yogi Butora tu zaman saya Form 1 lah. Yelah. Okay. So, jom. Back pertamanya daripada Kim Taeyeon. Kim Jong-un. Bukan. Jangan macam tu. Ini adalah Louis Vuitton All-In. Murakami. Murakami ni, mungkin orang tak tahu Murakami ni apa dia. Murakami ni adalah seasonal. Murakami ni adalah satu designer, tak silap sih designer kot, dia macam buat collaboration lah. Buat collaboration macam contoh LV dengan Supreme hari tu kan. So ni Murakami. Murakami ni signature dia adalah zaman-zaman Y2K lah. Zaman-zaman Y2K 2000 macam tu lah. Zaman tu kamu masih menyusu lagi. Kamu belum lahir lagi Belum. Alah, kesiannya budak ni. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! So zaman 2000 ni, zaman-zaman mak-mak kita masuk universiti. So zaman-zaman, sebab tu sekarang kalau kamu perasan, yang mak-mak sekarang, dia cari beg ni. Sebab dia nak beg ni zaman universiti dulu. Basically Murakami ni, masuk kat kita akan habis. Betul. And harga dia pun memang mahal sebenarnya. So harga beg ni tak mahal sangat. Saya boleh beli dengan menggunakan duit Aisyah. Harga dalam RM12,600 sahaja. Saya yang ratus-ratus tu saya main bantai lah, tapi dah tak kurang kan. Betul. Okey, jom. Bag keduanya, bos. Ini sangat-sangat cantik. Kalau saya tengok daripada luar, daripada butik LV tu, saya macam, okay, I want this one. Okey, sekarang ni saya nak tanya satu soalan. Lagu dia adalah I Want Nobody But You. Betul. So, boyfriend dia sampai sekarang masih kekal ke apa? Saya tidak pasti, dah kahwin rasanya. Okey lah, fair lah. Maksudnya lagu dia tu logik lah. So, ini adalah LV yang tak popular di Malaysia. Betul. Okey, saya tahu pun sebab saya cari beg yang tak popular. Yalah. Nama dia pun tak popular. Kenapa tu, bos? Sebab dia low key. Nama dia memang low key. Ya, nama dia low key. Okey. Harga low key tak silap saya RM20,000 juga rasanya. Tapi walaupun dia low key. Dia low key. Dia low key yang mahal lah. Dia macam humble lah macam tu. Humble bragging lah. Dia macam contoh kan, saya pergi makan kat mamak je. Saya tak suka makan restoran mahal, tapi datang pergi mamak. Bukan, dia pergi je dekat Pelita NZ apa semua, tapi datang naik Rolls Royce. Macam itulah lebih kurang. Macam saya tahu sebab tu. Sebab saya kan, sebab tu saya tahu. So, kedua-dua pasang handbag Kim Taeyeon, harga dia tak mahal sangat. Harga dia dekat almost RM35,000 sahaja. Kau cakap bos jadi dancer je lah. Saya pernah jadi dancer. Cuma hari tu, masa saya audition hari tu, saya dapat. Cuma Bos sakit lutut kan? Ya. Sakit lutut. Lepas menari-nari. Tu tak boleh nak menari lebih. Susah sikit lah. Susah sikit. Kesian. Kena overhaul sikit. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan consign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.